Selamat datang ke TVPSS Sekolah Rendah Islam 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sofia binti Muhammad Naim. Saya dari Sekolah Rendah Islam 1. Tapi sebelum tu saya rasa tak seronok lah cakap sorang-sorang. Jap. Hai. Saya Sofia, awak? Saya Suria. Salam perkenalan. Suria, hari ini saya ada topik lah nak tanya dengan awak. Ya, topik apa ya? Topiknya berkaitan dengan bahan digital memperkasakan pendidikan negara. Oh, ya ke? Boleh. Bahan digital dalam pendidikan negara ialah semua sumber pembelajaran yang boleh diakses melalui peranti elektronik yang canggih-canggih seperti komputer, tablet, telefon pintar dan banyak lagi. Oh, faham. Ada satu lagi soalan. Apakah perbezaan antara pendidikan dahulu dan sekarang? Dunia pendidikan hari ini mengalami banyak perubahan mengikut zaman. Terlalu banyak perbezaan yang telah berlaku dari zaman dulu hingga sekarang. Murid-murid sekarang boleh belajar sendiri melalui bahan digital di rumah. Okey, terima kasih Suria. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Baik, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jom kawan-kawan, kita lihat pembelajaran dalam kelas macam mana. Macam mana kawan-kawan? Seronok tak? Tapi kan banyak dah kemudahan yang ada. Seperti apa? Seperti AI, ChatGPT dan banyak lagi. Semua maklumat diperolehi dengan mudah. Jom kita sembang dengan ChatGPT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sofia. Ya, ada apa yang perlu saya bantu? Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran digital? Pembelajaran digital merujuk kepada proses pembelajaran yang menggunakan teknologi digital dan internet untuk menyampaikan, mengakses dan mengurus maklumat pendidikan. Ya, faham. Satu lagi soalan. Penggunaan AI dalam pembelajaran memberi kesan yang baik atau buruk kepada murid? Penggunaan AI dalam pembelajaran boleh memberi kesan positif jika digunakan dengan bijak, tetapi boleh memberi kesan negatif jika terlalu bergantung kepadanya. Okey, terima kasih. Kesimpulannya, bahan digital menyediakan akses kepada pelbagai sumber yang lebih interaktif dan fleksibel dalam memperkayakan pembelajaran